Saya telah membeli 5 kotak misteri artifak purba dari web gelap. Kotak-kotak ini mengandungi artifak dari seluruh dunia. Sekarang, apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Saya pun tak pasti. Tapi, memandangkan kotak-kotak ini datang dari web gelap, mungkin ada barang di dalamnya yang sangat mahal atau sangat haram. Jadi kita ada pelbagai kotak, daripada yang paling murah hingga yang paling mahal. Dan kita akan buka satu demi satu. Jadi, berapa banyak awak belanjakan untuk semua ini? Tak banyak. Lebih kurang $10,000 saja. Tapi tak apa, sebab kita akan dapat balik semua duit tu dan lebih lagi. Yang pertama sekali ialah kotak misteri kita yang paling murah. Harganya cuma $1,000 saja. Apa yang saya tahu tentang kotak ini ialah ia datang dari Myanmar, sebuah negara yang terkenal dengan fosil yang sangat jarang ditemui. Jadi, siapa tahu apa yang ada dalam kotak ni? Semasa saya mula membuka kotak itu, saya sangat teruja untuk melihat apa yang mungkin saya jumpa. Dan sambil pelbagai kemungkinan bermain di fikiran saya membuka penutup itu dan mendapati bahawa harapan saya untuk menemui harta karun mungkin telah menjadi kenyataan. Ya Allah kawan-kawan. Jadi kami membuka kotak itu dan perkara pertama yang saya nampak ialah sejenis kotak berkunci. Jadi mari kita buka sepenuhnya dan lihat apa yang kita dapat. Ini adalah benda pertama yang terletak di atas sekali dalam kotak ini dan nampaknya ia adalah kotak berkunci. Dan ya, saya tak terkejut ia tak boleh dibuka. Adakah ada kunci di sini? Nampaknya mungkin ada sesuatu dalam peti keselamatan itu, tapi saya tak jumpa kuncinya. Mari kita terus cari dalam kotak ini dan lihat kalau kita boleh jumpa. Keluar dari sini, plastik. Adakah ini sebuah buku? Ia memang buku. Ia buku dinosaur. Jom. Dan kita ada harta karun dalam ni. Saya rasa kita akhirnya jumpa harta karun tu korang. Baiklah. Mari kita tuang semuanya dan tengok apa yang kita dapat. Alamak, banyak betul barang kita dapat. Terus terang, korang. Saya nampak satu gigi besar gila. Saya rasa itu gigi dinosaur atau sesuatu macam tu. Apapun, mesti benda ni penting sebab ia ada dalam kotak pameran kecil. Mari kita tengok kalau kita boleh, saya rasa kita boleh buka benda ni. Tak, saya langsung tak jatuhkan atau apa-apa, tapi tengok tu korang. Saya 99% pasti itu gigi dinosaur. Saya tertanya-tanya, berapa nilai benda macam ni? Kalau ada sesiapa tahu ini gigi dinosaur jenis apa, beritahu saya di ruangan komen dan berapa nilainya supaya kita boleh tahu sama ada kita dapat balik duit kita atau saya kena tipu. Memandangkan penemuan pertama kita ialah gigi dinosaur yang pelik dan besar. Saya memang teruja nak tengok apa lagi yang ada dalam baki bungkusan-bungkusan ni. Yang ini pula penuh dengan pasir atas meja dan nampak macam tengkorak fosil. Ya Allah, memang sangat menarik. Ia dah lama terletak atas meja, tapi baru sekarang saya dapat tengok betul-betul. Ya Allah, pasir memang bersepah. Tengok semua tanah yang melekat padanya. Nampak macam mereka gali benda ni dari tanah, terus masukkan dalam kotak dan hantar kepada saya tanpa bersihkan dulu. Tak nampak sebarang maklumat pengenalan dalam kotak ni. Jadi, saya langsung tak tahu apa benda ni. Kalau korang tahu, beritahu saya di ruangan komen, tapi kita akan teruskan sebab benda ni betul-betul buat meja saya bersepah dengan pasir ni. Baiklah, kita teruskan. Kita ada satu beg yang nampaknya ada beberapa barang misteri di dalamnya. Tak ada apa-apa lagi, cuma macam 2 ketul batu je. Baiklah, dalam beg ni, kita ada gigi jerung gergasi korang. Ya Allah, sebenarnya saya tahu apa benda ni. Ini adalah gigi megalodon gergasi. Ini adalah jerung terbesar yang pernah bergenang di bumi dan mereka hidup kira-kira 10 juta tahun yang lalu. Gigi megalodon memang sangat besar. Saya maksudkan, ia boleh membesar sehingga 6 atau 7 inci. Jadi, bila tengok dua ni, jelas mereka belum cukup matang. Tapi saiznya memang besar. Kalau tengok dalam talian, benda ni pun mahal. Harganya sekitar $1,000 satu. Jadi, sejujurnya, saya rasa dengan hanya 2 gigi jerung ni saja, kita dah dapat balik modal untuk kotak pertama ni. Akhir sekali, untuk kotak $1,000, kita ada kunci yang saya percaya untuk peti besi yang kita jumpa. Kita akan buka peti tu di akhir video nanti. Dan satu benda pelik yang dibalut ni. Dalam beg kertas ni, kita ada satu benda. Apa ni? Jadi rupa-rupanya, ini adalah sisik armadillo gergasi dari zaman Pleistocene atau zaman ais. Sekarang, mereka panggil benda ni skewed. Tapi sebenarnya ia macam plat perisai, sama macam yang ada pada armadillo moden, titik-titik kecil kat belakang mereka, cuma yang ni sangat besar. Sebab saya percaya haiwan ni sebesar kereta. Saya tak nak tipu. Benda ni memang sangat menarik. Tapi ia nampak macam batu je. Saya takkan dapat tahu ini sesuatu yang luar biasa hanya dengan tengok. Dengan kotak $1,000 pertama dah selesai, tiba masanya untuk kami beralih ke kotak kedua termahal dalam video ni, iaitu kotak misteri artifak purba bernilai $3,000. Jadi, inilah kotak misteri artifak purba.
yang entah kenapa datang dalam 3 bungkusan. Jadi saya rasa mari kita mula buka dan tengok apa yang kita dapat. Baiklah, kita buka yang ini dulu sebab saya pun tak pasti. Saya suka cara mereka balut, nampak unik sikit. Ayah? Ini takkan berjaya. Baiklah, sekarang kita ada alat sebenar. Aduh, mungkin saya telah buat silap. Semasa saya cuba membebaskan artifak misteri ini daripada balutan plastiknya, segala kemungkinan tentang apa yang bakal saya temui memenuhi fikiran saya. Dengan bentuk yang pelik dan pembungkusan yang aneh, saya rasa kemungkinan besar ini akan jadi sesuatu yang betul-betul gila. Okey, nampaknya saya mungkin telah buat sedikit kesilapan. Nampaknya saya telah terpotong sesuatu di dalam ini dengan pisau secara tak sengaja. Tapi kita anggap saja memang dah macam tu dari awal. Betul tak kawan-kawan? Apa sebenarnya yang saya sedang tengok ni? Apa benda ni kawan-kawan? Kita ada sebatang kayu jenis apa entah. Itu busur dan anak panah ke? Itu anak panah. Itu memang macam anak panah betul-betul yang hujungnya batu dan busur kayu. Saya rasa tak ada tali pada busur tu. Ia memang cuma bahagian busur kayu saja. Dan memang tak ada cara nak tembak anak panah ni. Saya langsung tak tahu berapa umur benda ni. Saya agak mungkin lebih 1000 tahun. Tengoklah betapa menariknya benda ni. Ada bulu burung diikat pada bahagian belakang dan semuanya. Walaupun benda ni nampak pelik dan langsung tak berguna, saya tetap nak tahu kalau anak panah batu ni betul-betul berguna. Maksud saya, boleh ke dia tembus apa-apa? Jadi untuk uji benda ni, saya mungkin perlukan satu saja. Hey, saya cuma perlukan satu. Oren sepatutnya lebih kurang macam daging. Jadi kalau ini boleh tembus oren, mungkin ia boleh tembus haiwan juga. Itu senang sangat. Ya, ini memang senjata yang sangat berbahaya. Memang hebat betul. Baiklah, mari kita teruskan ke kotak yang kurang melekit. Saya hampir nak buang kotak ni. Dan saya tak sedar pun ada benda lain dalam ni. Kawan-kawan, itu pedang ke? Ya, betul. Saya rasa kita dapat pedang. Mari sini. Saya nak jadi seorang kesatria. Ayo. Itu memang gila. Itu memang pedang korang. Memang hebat. Saya hampir buang benda ni. Saya langsung tak tahu ada benda lain dalam bungkusan tu. Tak ada maklumat tentang ini atau busur tu. Tapi kalau saya nak teka, kedua-duanya mungkin berusia ratusan, kalau bukan 1000 tahun. Memang gila bila fikirkan benda macam tu boleh bertahan selama ni. Siapa tahu siapa yang mungkin pernah guna benda ni 1000 tahun dulu. Memang menarik. Saya memang kena cuba. Saya memang kena buat. Ini memang hebat. Kau memang kena berhenti cucuk meja kita. Ya, betul tu. Baiklah. Benda ni memang hebat. 10 daripada 10. Memang berbaloi dengan duit. Sekarang, mari kita teruskan ke bungkusan seterusnya. Seterusnya, kita ada kotak kedua dalam lot $3,000. $3,000. $3,000. Yang ini. Jom kita buka dan tengok apa yang orang baik dari dark web hantar pada kita. Ini sepatutnya berfungsi. Okey. Aduh, itu sebenarnya sangat kuat. Saya hampir dapatkannya. Ayuhlah bro, saya rasa kita dah dapat. Ya. Alamak, apa ni? Jom kita tuang keluar dan tengok apa sebenarnya dalam ni. Tak. Apa? Sungguh satu tragedi yang tak adil. Macam mana benda ni boleh jadi? Tak apa. Ia cuma pasu dinasti Ming berusia 500 tahun saja. Bukanlah masalah besar sangat. Kita boleh ganti. Sebab tu mereka buat gam. Aduh, lantaklah. Kita teruskan ke kotak seterusnya. Sebenarnya saya sangat teruja dengan kotak ni sebab daripada semua kotak yang kita dah buka setakat ni, inilah yang paling berat sekali. Benda ni memang berat gila. Tanpa melengahkan masa, jom kita buka kotak ni dan tengok apa harta karun yang kita dapat. Kali ni saya akan cuba untuk tak hancurkan apa yang ada dalam ni. Ya Allah, memang banyak gila barang dalam ni korang. Inilah kotak paling gila yang kita pernah buka setakat ni. Saya sebenarnya nak tuang semua ni atas meja. Tapi sejujurnya, korang, ada barang yang nampak agak rapuh. Jadi saya rasa lebih baik kita keluarkan satu persatu supaya lebih selamat. Jadi benda pertama yang saya nampak ialah, ya Allah, apa sebenarnya benda ni? Apa? Tak, ini memang pelik gila. Apa sebenarnya yang saya beli ni? Saya dapat patung makhluk asing 2000 tahun atau entah apa. Ini benda paling pelik yang kita pernah tengok setakat ni, memang jauh beza. Saya tak suka sebab tak ada apa-apa penjelasan langsung tentang semua ni. Mereka cuma bagi saya barang je. Saya rasa saya dah muak dengan benda ni. Baiklah, kita akan tengok apa benda seterusnya dalam ni. Kita ada... Tak nak. Kita dapat satu lagi. Itu satu lagi ke?
Ya, itu memang satu lagi. Apa hal ni korang? Jadi nampaknya, benda ni dah berusia 600 tahun dari Afrika dan hampir pasti kena sumpahan. Jadi, habislah aku. Tentang patung ni, katanya benda ni dibuat untuk tuah. Tapi kalau kau keluarkan dari tanah asal dia, kau akan kena sumpahan. Jadi, aku kena pulangkan benda ni ke Afrika secepat mungkin. Kalau tak, entahlah apa jadi. Mungkin ada sesuatu lagi dalam kotak ni yang boleh hapuskan sumpahan ni dan kedua-duanya saling membatalkan. Untuk yang ini pula, aku rasa kedua-duanya benda yang sama. Tapi yang ni dibuat dari kayu dan yang satu lagi dari seramik atau sesuatu macam tu. Baiklah, kita letak dua benda ni kat sini dan harap-harap dapat keluarkan sesuatu dari sini yang tak kena sumpahan. Bila aku selongkar kotak ni, aku cepat sedar ada beberapa benda dalam ni yang memang langsung tak sah di sisi undang-undang. Benda-benda yang di Amerika Syarikat kau memang tak dibenarkan miliki dan semuanya ada dalam satu kotak betul-betul depan aku. Okey semua. Jadi, aku terpaksa berhenti selongkar kotak tu sebab aku mula jumpa benda ni yang nampak macam biasa je, tapi kalau kau tahu apa yang kau cari, inilah yang dikenali sebagai gading atau gading gajah. Dan kau boleh nampak yang ni dengan jelas. Itu adalah sebatang taring gajah yang lengkap. Benda ni memang haram dimiliki di Amerika Syarikat. Gajah adalah haiwan terancam dan mengumpul gading mereka memang haram sepenuhnya. Begitu juga dengan membelinya. Jadi aku memang agak takut untuk memiliki benda ni. Ini mungkin alat purba yang berusia ribuan tahun dan walaupun saiznya kecil, aku tetap tak boleh simpan sebab ia dibuat daripada gading. Jadi, kita akan ketepikan semua benda ni, pura-pura tak jumpa dan teruskan ke benda kedua yang aku yakin aku tak boleh miliki. Walaupun ini nampak macam beg berisi batu kotor, sebenarnya ini adalah tembikar rom. Dan mungkin kau akan kata, itu memang hebat. Kau dapat beg tembikar rom, kecuali hakikatnya kau tak boleh bawa keluar tembikar dari rom. Jadi, benda ni makin haram rasanya. Aku baru je tuang keluar beg tembikar ni dan ada duit shilling rom dalam ni. Ada banyak shilling. Ya Allah, aduh merata-rata shilling ni. Itu je ke? Aku rasa aku dah ambil semuanya. Ada 4 duit shilling rom bercampur dengan semua tembikar ni. Diorang tahu ke diorang letak ni dalam sini? Aku rasa shilling ni sah untuk disimpan. Jadi aku akan simpan shilling tu, tapi untuk tembikar ni, aku tak tahu nak buat apa. Aku tak nak simpan. Baiklah, mari kita tuang yang terakhir ni atas meja dan tengok apa lagi yang kita ada. Aduh! Kita dah sampai ke 2 barang terakhir untuk kotak $3,000 ni. 1 keping putih dan apa saja yang ada dalam beg yang nampak menakutkan ni. Baiklah, apa yang kita ada dalam keping putih ni? Kita ada... Ya ampun. Ya. Tolonglah bekerjasama dengan saya di sini. Bro, korang semua, apa benda ni sebenarnya? Saya rasa ini kepala anak panah atau sesuatu macam tu. Ya Allah, saya rasa memang kepala anak panah. Tengok tu. Nampak gila betul tu. Wow! Itu memang luar biasa korang. Batu tu nampak menakutkan. Saya baru je patahkan benda ni. Saya tak sengaja buat macam tu. Aduh. Saya tak sengaja patahkan hujung pisau ni 5 saat lepas buka bungkusannya. Jangan bagi saya pegang barang-barang elok korang. Ini sebenarnya belati Aztec yang sangat cantik sebelum saya patahkan hujungnya. Kalau korang pernah main permainan Minecraft, korang mesti dah biasa dengan bahan ni. Ia nampak macam diperbuat daripada batu yang dikenali sebagai obsidian atau kaca gunung berapi. Bila lava meneras, ia akan jadi kaca hitam yang menarik macam ni, yang telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun untuk dijadikan senjata, lembing dan sebagainya. Memandangkan saya dah rosakkan benda ni, jom kita guna ia untuk buka barang terakhir dalam kotak ni. Ya. Saya rasa kita hampir berjaya. Ya, itu tak membantu apa-apa. Bro, orang Aztec yang buat benda ni memang teruk. Ini pisau paling teruk pernah saya jumpa. Oh, apa? Apa benda ni sebenarnya? Okey. Jadi selepas lebih kurang 5 minit buat kajian, saya dapati ini adalah whistle mouth Aztec yang bila ditiup akan menghasilkan bunyi jeritan yang sangat menakutkan. Memang gila. Dan kita memang kena cuba benda ni. Tak boleh tak cuba. Jadi, kat mana nak tiup benda ni? Saya rasa lubang di atas ni tempat kita tiup. Baiklah, jom kita cuba. Ya Allah, itu memang bunyi jeritan. Itu memang kuat. Ya Allah, telinga saya berdesing korang. Satu lagi fakta menarik tentang whistle-whistle ini ialah askar Aztec menggunakannya dalam pertempuran untuk menakutkan musuh. Mereka akan meniup whistle itu dan jeritan yang terhasil dikatakan sangat menakutkan sehingga seluruh tentera akan lari mendengarnya. Jadi saya boleh faham kenapa. Maksud saya, memang menakutkan betul. Dengan kotak misteri $3,000 yang terakhir sudah selesai, tiba masanya untuk beralih ke kotak paling mahal dalam video ini. Inilah dia,
kawan-kawan. Kotak misteri artifak purba, $6,000. Benda ini sangat berat. Saya hampir tak dapat mengangkatnya ke sini. Tapi sekarang, ia sudah di sini. Tiba masanya untuk membukanya dan lihat apa yang ada di dalam. Mari kita lihat. Kita ada beberapa. Ya, turun. Kita dapat sebuah kotak. Kita dapat kotak kayu. Serius. Itu bukan sekadar kotak kayu biasa. Itu peti harta karun. Kamu semua. Itu memang peti harta karun sebenar. Tak mungkin. Kita dapat peti harta karun. Saya sangat teruja nak tengok apa yang ada di dalamnya. Keluar dari sini, rusak. Kita dapat blok yang lebih baik. Jom tengok macam mana rupa peti harta karun lanun bernilai $6,000 dari dark web. Aduh, apa? Kita dapat banyak barang menarik. Wow. Nampaknya kita bukan dapat satu. Tapi, betulkah itu? Ya, kita dapat 2 pistol lanun. Adakah ini betul-betul asli? Maksud saya, asli atau tidak, ini memang gila. Ini memang benda paling hebat pernah saya jumpa. Macam mana seseorang boleh dapat satu set pistol lanun? Maksud saya, mungkin itulah kelebihan dark web. Macam-macam benda pelik ada. Ia pun boleh ditembak. Tengok tu. Itu memang harta karun yang susah nak lawan. Maksud saya, pistol lanun sebenar. Serius, itu memang menakjubkan. Apa? Itu menjijikan. Mereka bagi saya sebalam. Macam tintahi lanun atau entah apa. Itu memang kotor. Saya pun tertanya-tanya, apa yang ada dalam ni? Macam mana nak buka ni? Jom. Saya tak boleh. Oh, dapat juga. Baiklah, mari kita buka penutup ni dan tengok apa yang kita hadapi di sini. Pelik sebab saya pun tak pasti apa yang saya bau sekarang. Saya tak tahu sama ada ini bau daging atau sayur. Ya Allah, memang ada benda dalam ni. Ada macam, apa ni? Apa? Adakah ini telur? Kenapa? Bau dia manis. Apa? Kalau kau betul-betul nak tahu apa benda ni, cubalah rasa sikit. Nak rasa benda ni? Kau dah gila ke? Benda ni mungkin nak berusia 100 tahun, mana kita tahu. Dan kau nak aku makan benda ni. Okey, kalau aku buat ni, korang kena like dan subscribe. Aku tak buat ni percuma. Itu je permintaan aku guys, sebelum benda ni betul-betul bunuh aku. Okey, nampaknya aku akan makan sesuatu yang mungkin dah berusia 100, 200, 300 tahun. Oh, okey. Ya Allah, aku masih tak boleh beritahu kau apa benda tu. Baiklah, kita akan tutup ini. Biarkan itu. Tanam itu. Bakar itu. Letak itu dalam parit Mariana. Kau, okey. Ya? Mari kita lihat apa lagi yang ada di sini. Wah, apa semua ni? Bro, mereka bagi aku banyak kaca pecah. Apa? Ini bukan kaca pecah. Ini botol. Dan aku rasa ia pecah masa penghantaran. Memang menyakitkan hati, guys. Nampaknya tak selalunya kita akan berjaya. Masa aku tengah selongkar peti tu, aku jumpa macam-macam artifak yang sangat menarik. Objek seramik pelik, gesper kesut lanun dan juga paku kapal lanun sebenar. Tapi tak ada satu pun yang setanding dengan apa yang aku jumpa di dasar peti tu. Ini beratlah. Apa benda ni? Kita ada 2 daripadanya. Ya Allah. Betul ke ni? Ya Allah, kurang. Kita betul-betul dapat berbola meriam. Ada lagi tak dalam ni? Saya rasa tak ada. Ini memang benda paling hebat yang kita jumpa setakat ni. Saya memang selalu nak berbola meriam lanun yang sebenar. Dan saya baru jumpa bukan 1, tapi 3 sekali. Wow, saya tengah tengok benda ni dalam talian dan saya rasa kita mungkin dah dapat balik modal kita. Saya pernah tengok benda ni bernilai kira-kira $600 atau $700 setiap satu. Maksudnya, 3 berbola ni bernilai sekitar $2,000 hanya segenggam logam ni saja. Lepas semua artifak berkaitan lanun yang menakjubkan ni, nampaknya kita cuma ada 1 benda lagi dalam kotak $6,000 ni. Sejujurnya, saya teruja nak tengok apa dia. Kita ada 1 benda ringan. Apa pun bendanya. Jom keluarkan. Ini 1 lagi peti harta karun kecil. Lebih kurang macam itulah. Maksud saya, ia ringan tapi bunyinya macam ada sesuatu di dalam ni. Kau cuma buka aje. Jangan, biar saya buat. Bukan. Apa ni? Kita ada 1 beg kecil berwarna hitam dan saya boleh rasa ada sesuatu di dalam ni. Dan itulah yang buat bunyi berlaga-laga tadi. Wah,
Itu ke? Ada shilling lanun kawan-kawan. Itu memang shilling kapal karam lanun sebenar. Ini memang benda paling hebat yang kita jumpa hari ini. Dan sudah tentu, ia keluar dari kumpulan terakhir yang kita buka. Kawan-kawan, aku berhayal ke? Atau shilling ni memang ada tulis 67 di belakang? Ya Allah, aku rasa memang betul. Jadi shilling besar ni memang apa yang dikenali sebagai piece of 8 atau bersamaan dengan dolar lanun. Sebab lanun dulu tak ada shilling kecil macam 5 sen atau 1 sen macam kita sekarang. Mereka akan ambil shilling besar macam ni dan potong jadi shilling kecil kalau mereka perlukan duit baki. Kau tahu, aku kena akui, kotak harta karun lanun memang paling aku suka. Dan memandangkan shilling-shilling ni bernilai sekitar $1,000 setiap satu dan kita jumpa lebih kurang 10 keping, aku rasa boleh dikatakan kita dah dapat balik modal kita. Dan walaupun aku dah dapat balik modal dari semua kotak ni, sebenarnya kita masih ada satu lagi benda nak buka. Kita masih ada Century Safe dari kotak fosil yang pertama sekali dan kuncinya. Aku rasa ini bukan kunci yang betul. Tak, memang bukan. Ia tak masuk pun. Ya Allah. Jadi, aku rasa penipu dark web tu hantar kunci yang salah. Jadi, kita kena cari cara lain untuk buka ni. Dan aku rasa aku ada satu idea. Aku dah agak benda ni akan berguna lagi sekali. Buka. Kita dah dapat. Saya rasa ia mungkin saja terbuka. Apa yang ada di dalam sini? Jangan beritahu saya. Jangan cakap ada gigi jerung. Ya Allah. Itu memang gigi jerung yang telah menjadi fosil. Saya suka benda-benda macam ni. Terima kasih orang-orang dari dark web. Ini memang hebat. Boleh dikatakan, pencarian harta karun hari ini memang berjaya sepenuhnya dan melayari web gelap walaupun berbahaya telah menghasilkan banyak harta karun yang sangat hebat. Komen di bawah artifak mana yang paling anda suka dan saya akan jumpa anda semua dalam video seterusnya.